pun dalam speech kita sudah sentuh tentang jenayah seksual Ya. ni kan. Ya. Baru di Bali pun berlaku di luar bandar kan. Ya, ya. Rumuskan sikit apa yang patut kita puas. Ya, pengaruh ni saya yakinlah 100% bukan daripada ajaran orang tua-tua, tetapi ajaran daripada media yang terlalu bebas. Internet, daripada pengaruh luar yang masuk melalui skrin telefon masing-masing tanpa kawalan. Saya harap MC yang boleh kontrol TikTok orang boleh kontrol Facebook orang kan, turunkan muat itu, mu turun sini, ambil tindakan segera, turunkan semua, sekat semua bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pengaruh budaya yang songsang, tak sesuai dengan agama, tak sesuai dengan masyarakat timur, buang lah. Satu China tu dia boleh kontrol. WhatsApp orang tak pakai di China, Facebook pun tak ada, dia pakai WeChat, boleh. Negara dia ada kuasa dia. Sama dengan di Malaysia, pengaruh-pengaruh melalui media internet, laman sesawang, apa lagi ya, saya pun tak kerti nak sebut, www ni lah. Boleh dikawal oleh agensi-agensi lah. Nak berubat selepas berlaku rumit, baik kita halang sebelum ia berlarutan. Laman lucah, laman apa, sebaran ini semua dengan bebasnya boleh berlaku di negara kita. Tapi yang bahan politik boleh pula sekat. Pulun kan, satu influencer ada 30 akaun dah, kena ban. Kena sekat, boleh pula. Pasal apa hak ni tak boleh? Hampa tak mau buat. Pasal mungkinlah pengaruh liberalisme memeliberalkan semua perkara. Termasuklah pengaruh-pengaruh ni. Masyarakat kita belum bersedia menapisnya sendiri. Kerajaan kena guna kuasa campur tangan, tapiskan bahan-bahan ni, jangan bagi ada langsung. Iklan ubat kuat lah apa masuk dengan bebasnya. Ubat kuat pula ni terang-terang pula tu, bukan ada sembunyi-sembunyi dah, tunjuk dengan jelas. Kita duk baca-baca berita, syok ubat keluar keluar mai. Dahsyat betul. Terus terang pula tu, tak sesuai kot. Itu semua perkara-perkara yang patut diberi perhatian. Dengan kejadian-kejadian, Tuhan beri kita ingatan, Tuhan beri kita ingatan untuk ambil pengajaran. Jika tak disekat perkara-perkara ni, masyarakat kita akan rosak. Daripada bangku sekolah sudah rosak, belum sempat dewasa lagi dah jahanam dah. Tak ada rasa bersalah. Saya harap elemen saya sebut tadi, dosa dan pahala tu kena ditekankan dalam pendidikan. Even dalam pendidikan jasmani pun, bukan nak sihat saja, tapi nak tahu boleh pahala ke boleh dosa buat kerja ni. Senaman pun, exercise pun, dosa ke pahala? Nak sihat lah, tapi kena ada elemen tu juga. Tentukan kebaikan dan keburukan tu berlandaskan pedoman agama. Tuhan beri kita dunia, Tuhan beri kita hidup, Tuhan beri kita manual hidup, Tuhan beri kita Nabi dan Rasul untuk diikuti. Pasal apa kita abaikan? Pasal apa kita turut semua kehendak nafsu? Pasal apa kita turut semua kehendak pasaran, market, orang yang buat ni semua elemen ni. Mereka ni semua kapitalis, jual barang tu, kita tak kontrol, rosak lah kita. Jadi benda-benda itulah saya ingat kena diberi perhatian serius oleh pihak berkuasa. Kita tak ada kuasa tu. Kalau saya ada kuasa, saya remuk lah. Tahu remuk? Kita remuk kau-kau ya. Saya 5 tahun dulu saya pernah cakap tentang merotan di sekolah. Saya cakap di UUM, sampai tak boleh nak merotan, nak sentuh anak tak boleh. Nak didik macam mana? Ingat ayam lah. Itu bukan proses mendidik, tu menternak. Orang dia kena dididik. Didik dia ada reward, dia ada hukuman. Takkan reward semua. Bagi gejala negatif, perbuatan negatif yang akan datang pengaruh buruk, dia kena diberi hukuman. Takkan tak boleh hukum pengaruh-pengaruh ni.
masyarakat kita